sebab ada setengah maklumat yang macam saya lah dengan Cik rasa ini kalau letak ni ini kalau bubuh ni dalam buku, inilah bolehlah berlaku apa kontroversi lah. Kami bukannya nak ligan kontroversi sangat, tapi bila when you have maklumat-maklumat benda-benda macam ni, then bila nak rangka buku tu, macam mana pengalaman orang kata user journey, reader journey tu, itu yang nak cari. Okey, yang part mana yang kita kena buat masuk, part mana yang tak boleh buat masuk, itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan podcast at Pavilion PPAPP yang dibawakan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang bersempena dengan Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang 2026. Jadi slot podcast kita pada kali ini dibawakan bersama dengan penerbit USM. Jadi saya Zaidi dari penerbit USM akan membawakan satu tajuk berkenaan dengan bicara buku. Buku yang kita akan kupas pada hari ini, kita akan sembangkan secara santai, bertajuk Where Honor Stood, The Life and Legacy of Tun Hanif Omar. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini ialah dua orang penulis buku ini, Where Honor Stood, yang ditulis oleh Kapten Bersara Abdul Rahman Omar yang merupakan anak sulung kepada arwah Tun Hanif Omar, dan juga Encik Zaidi Azmi yang juga merupakan wartawan yang berkaliber. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Kapten dan juga Encik Zaidi. Terima kasih sekali lagi. Saya rakamkan mewakili penerbit USM dan juga penganjur Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang kerana sudi untuk hadir ke siri podcast kita pada kali inilah. Jadi hari ini merupakan hari ketiga kita lah di Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang 2026. Jadi kita cuba nak mengetengahkan tentang buku yang ditulis oleh Kapten dan juga Encik Zaidi kita lah. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak terangkan secara ringkas lah buku ini, latar belakang sedikit buku ini. Buku ini diterbitkan oleh penerbit USM dengan imprint USM Popular. Buku baru kami ni baru sampai dalam minggu lepas, sampai ke kedai kami dalam minggu lepas, berharga RM52 sahaja. Tapi bersempena dengan pesta buku ni, kami jual dengan harga diskaun 15%. Tetapi buku ini juga akan dilancarkan dalam majlis pra pelancaran kami pada esok hari. Jadi kalau kepada anda yang berada berdekatan dengan pesta buku ni, boleh singgah untuk dapatkan diskaun yang lebih istimewa esok. Kalau hari ini dapat 15%, tapi esok lebih istimewa kerana majlis pra pelancaran buku ini yang akan disempurnakan oleh pengarah penerbit USM kita. Jadi buku ini dia punya ketebalan lebih kurang 314 dan membicarakan tentang biografi arwah Tun Hanif Omar yang merupakan Ketua Polis Negara yang paling muda dilantik pada umur 35 tahun dan merupakan Ketua Polis Negara yang paling lama berkhidmat di Malaysia, iaitu selama 20 tahun. Jadi saya percaya kalau generasi kita ni memang kenal sangatlah Tun Hanif Omar. Jadi saya pun masih kecil ni pun saya ingat Ketua Polis Negara ni dah tak tukar orang dah. Kan? Sebab daripada saya kecil saya sampai membesar memang Tun Hanif Omar saja yang saya kenal. Ini saya terus teranglah sebab selepas itu Ketua Polis Negara saya tak berapa nak kenal sangat. Sebab tempoh lantikan mereka bukanlah panjang sangat kan, tak lama. Jadi memang Tun Hanif Omar ni memang dah saya tahulah nama beliau ni memang biasa didengar oleh saya lah. Dan saya percaya generasi sekarang ni patut juga mengetahui dengan lebih mendalam siapakah tokoh Ketua Polis Negara ini, Tun Hanif Omar ni dengan lebih terperinci. Jadi melalui bacaan buku ni insya-Allah kita boleh tahulah, boleh kenal ketokohan Tun Hanif Omar ni, mantan Ketua Polis Negara kita yang paling muda dilantik dan paling lama berkhidmat di Malaysia ni. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang buku ini yang ada di tangan saya ni, saya nak minta inilah Kapten Bersara Abdul Rahman Omar yang anak sulung kepada arwah Tun Hanif Omar untuk kongsikan sedikit bagaimana tercetusnya idea ataupun ilham untuk terbitkan buku ini. Okey, sila. Terima kasih saudara Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, tak apa saya pegang, tak apa. Sebab takut bising melekang. Jadi idea untuk menulis buku ni sebenarnya datangnya daripada Duli Yang Maha Mulia
Sultan Selangor Darussan lah. Semasa itu saya dan juga arwah menghadap tuanku, dan tuanku masa tu menzahirkan hasrat supaya sebuah buku diterbitkan, tetapi arwah dia tak suka orang puji dia semasa dia hidup. Dia tak nak kan. Jadi dia cuma senyum je lah pada tuanku. Jadi selepas tu ADC kepada tuanku kerap hubungi saya. Dia kata tuanku minta tolong tulislah. Dia kata sebab dia kata Tun Hanif adalah, dia kata hanya Tun Hanif seorang je lah yang tinggal yang ada hubung kait antara ayahanda kepada raja-raja yang ada di Malaysia dengan yang generasi raja-raja Melayu yang ada sekarang. Jadi dia minta saya bukukan berkenaan kisah hidup tuanku, arwah. Jadi kebetulan saya dengan arwah, kalau saya pergi berjumpa dengan dia dan makan malam bersama-sama, selepas makan malam kami memang sering bersembang mengenai kisah-kisah lampau, ya, dan arwah akan menceritakan berkenaan dengan dia punya semasa dia membesar, semasa dia dalam polis, ya, dan apa saja pandangan-pandangan dia mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi saya dan isteri saya kadang-kadang kami bila berjumpa tu kami tak tulis apa-apa sebab takut nanti dia kata ni nak buat buku ke kan. Jadi kami dua orang ni hafal apa yang dia cakap, balik kami terus tulis. Dan alhamdulillah bila titah tuanku tu tiba, maka saya himpunkan semua nota-nota kami dan saya buatlah mengikut dia punya kronologi. Jadi itulah mula tercetusnya idea untuk menulis buku tersebut. Jadi kalau Kapten masih ingat berapa lama tempoh antara saranan Sultan Selangor untuk menulis tu sehingga tindakan yang Kapten ambil untuk betul-betul, sebab tadi kan Kapten cakap arwah Tun Hanif dia tak berapa dia tidak sukalah untuk orang memuji-muji menulis tentang dia kan, tentang arwah. Jadi berapa lama tempoh antara selepas saranan Sultan Selangor untuk dituliskan dicatatkan kisah Tun Hanif Omar ni dan tindakan yang Kapten ambil tu berapa lama? Pengumpulan kita mula start saya mula catat benda-benda ni semua yang secara aktifnya saya catat tahun 2011. Tapi kisah-kisah berkenaan dia dengan arwah ayah dia, ini semua daripada kecil dia dah mula bercerita pada saya. Jadi saya ingat benda-benda ni semua. Dan 2011 saya mula secara serius mencatat semualah peristiwa berkenaan dengan Bukit Kepong, berkenaan dengan 13 Mei dan lain-lain peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah negara. Cuma menghadap tuanku ni sebenarnya adalah pada tahun 2019, ya, bulan Ogos tahun 2019 di istana tuanku di Shah Alam. Dan masa itulah mulanya saranan tersebut, ya, titah tuanku tersebut. Dan masa itu saya dah mula dengan isteri saya, kita kumpulkan maklumat-maklumat yang diperlukan lah. Yeah, so itulah 2019 dan itulah, dan ambil sampai tahun ni lah kan, kira sampai hujung tahun 2025 lah untuk nak mengumpul semua ni. Ambil tempoh agak lama juga sebab yalah arwah Tun Hanif Omar pun berkhidmat 20 tahun. Jadi banyak benda yang akan berlaku lah kan, sebab menjaga keselamatan negara ni, ya, keselamatan dalam negara ni bukan mudah. Jadi tempoh tu pun lama. Jadi memang banyak benda yang kita perlu tengok, catat kan. Ada beberapa perkara yang kita kena semak fakta tepat tak tepat kan. Kadang-kadang ni lah bukan nak kata fakta tu tak tepat, apa yang kita tulis tak betul, tapi kadang dah terlalu lama kita kena semak kembali lah kan, kalau takut terlupa dan sebagainya lah. Okay, sebelum kita ke Encik Zaidi kita ni, satu lagi soalan kepada Kapten dulu.
sebelum saya tanya soalan pada Encik Zaidi ni lah, sebab dia ni wartawan yang berkaliber ni, dia banyak juga info ni. Saya nak tanya, mengapa Kapten memilih susuk tubuh orang yang bernama Encik Zaidi Azmi ni sebagai pilihan sebagai penulis bersama buku ni? Sebab buku ni tentang biografi Ketua Perdana Negara yang merupakan ayah Kapten sendiri. Tapi kenapa nak menjemput seorang lelaki yang bernama Zaidi Azmi ni sekali? Sila. Baik, terima kasih Cik Zaidi. Sebenarnya bila saya menulis tu, saya ada berbincang dengan isteri saya. Saya kata kalau saya tulis buku ni, agak-agak orang akan kata bias ataupun tidak, sebab ini anak menulis pasal bapa. Jadi mungkin orang akan beranggapan ini dia mesti nak menangkan bapa dia je, kan? Nak menulis semua yang elok-elok kena bapa dia je. So saya fikirlah siapa yang saya nak jemput untuk menulis, siapa yang boleh menulis masalahnya, dan ramai wartawan yang hidup semasa zaman arwah dah tak ada. Kalau ada pun dah berumur sangat lah. Jadi saya teringat Cik Zaidi Azmi kita ni, dia banyak sebenarnya buat interview dengan arwah semasa beliau wartawan untuk daripada The Mall itulah. So saya teringatkan dia. Lepas tu saya pun fikir, saya cakap kat isteri saya kata dia ni anak muda, so mungkin suara yang dia akan sampaikan ni lebih kepada pembaca yang lebih muda. Sebab saya dah berumur 60 tahun. Jadi cara pemikiran saya cara penulisan saya orang tua sikit lah. Itu yang saya fikir okey, saya pergi jumpa dengan Cik Zaidi, saya tanya dia, okey tak kalau join saya untuk menulis buku ni? So dia terima. So itulah kisahnya. Memang kenal lah Cik Zaidi sebelum ni, kenal lama lah. Kita kenal lebih kurang dalam 2012 ke 2014. Apa yang tu soalan seterusnya kepada Encik Zaidi? Itu soalan seterusnya sebenarnya. Okey. Boleh. Nanti saya bagi mic kat dia. Ada. Okay. Jadi tu nak tanya, tadi Kapten pun telah terangkan tentang macam mana tercetusnya idea penulisan buku ni. Jadi pada penonton-penonton yang tak tahulah, Kapten Abdul Rahman Omar ni merupakan pesara tentera udara. Pesara tentera udara lah. Jadi latar belakang beliau ni sebab tu wira lah saya kata. Latar belakang wira daripada ayah ketua polis, beliau sendiri masuk dalam tentera udara, Kapten pesara. Jadi memang ada susu galuh tu adalah, insyaAllah. Okey, soalan pada Encik Zaidi. Zaidi kepada Zaidi. Jadi macam mana Kapten mula mengajak Encik Zaidi mula buku ni, dan apa perasaan Encik Zaidi apabila Kapten mula mencetuskan idea untuk sama-sama menulis biografi Tuan Hanif Omar ni? Sila. Kapten mula-mula approach saya untuk tulis buku ni. The idea tu I think it was about 2.5 years ago, dekat Bukit Jelutong. Kami tengah makan dekat dekat restoran Ehsan time tu. I was discussing about, biasalah, kita golongan miskin bandar kan. So tengah cari I was figure out ways to, is there any way I can make more money, income nak lebih sikit, duit lebih sikit kan. And then daripada situ Cap macam, hey look, why don't I'm doing this book about my dad, about my father. Lepas tu saya pun macam okay, interesting. And then Cap approach saya lah, katanya sebab saya pun, and then I teringat kata memang saya pun pernah banyak kali interview Tun Hanif, arwah Tun Hanif. Kadang-kadang kita macam misalnya wartawan, kadang kita kena buat laporan khas, buat special report. And then saya juga pernah buat satu mini dokumentari punya siri berkisahkan sejarah Malaysia, terutamanya time bulan-bulan merdeka macam tu. So Tun Hanif antara subject matter expert yang saya selalu interview lah untuk dapatkan ni, untuk jadi rujukan. Cuma yang saya ingat kata macam apa yang saya excited nak buat benda ni adalah macam bila kita membuat laporan khas apa semua ni, kita interview lama, tapi yang kita nak pakai sikit je sebab kita ada kekangan masa apa semua kan, publishing apa semua.
So daripada situ saya cakap dengan Cap, you know what Cap, I nak correct balik all my notes, all the recordings yang I buat dengan your father apa semua dulu, and see if we have enough material untuk cover the chapters apa semua tu kan. So daripada situlah I decided, you know what, boleh, jom kita buat. And then Alhamdulillah lah, saya ada some of the recording, ada yang separuh tu dah korap, tapi I still ada ni, and then I had to counter check balik dengan my own notes apa semua. So daripada situlah it's about itulah conversation saya dengan Tun Hanif apa semua lah. Dari situlah akhirnya daripada situ akhirnya lahirnya buku yang dapat kita tengok pada hari ini, Where Honor Stood, the life and legacy of Tun Hanif Omar, buku tentang Ketua Polis Negara Malaysia yang paling lama, yang paling muda berkhidmat, paling muda dilantik semasa arwah berumur 35 tahun, dan yang paling lama berkhidmat di Malaysia ni 20 tahun berkhidmat sebagai Ketua Polis Negara. Jadi pada anda yang ingin dapatkan buku ni, bolehlah kalau sedang berlangsung pesta buku ni, boleh singgah di Reruai Penerbit USM bernombor B61 dan dapatkan dengan harga yang istimewa. Kalau anda di luar yang tak berada di Penang ni, boleh beli secara dalam talian. Betul. Di kami punya portal iaitu m-.my. Dan di Shopee pun ada juga. Di Shopee pun ada juga buku ni. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Jadi menarik sebab ada perbezaan umur yang ketara antara dua penulis ni. Tapi macam Kapten cakap lah, saya rasa apa yang Kapten kongsikan tadi, jawapan dari Kapten tadi, memang saya rasa agak bernas je, sebab bila kita libatkan seorang anak muda lah ni kan. Masih muda lagi kot. Masih muda lagi. 34. Muda lagi lah, kategori muda lagi. Jadi dapatkan cara penulisan, pandangan atau idea yang berbeza sikit lah kan. Jadi pendekatan tu mungkin dapat cuba counter ataupun memenuhi sasaran golongan muda untuk membaca buku ni lah. Tapi pendapat Kapten pun mungkin boleh kita kata terima jugalah, kata takut orang kata bias ke kan. Takkanlah seorang anak nak tulis yang tak elok kepada seorang ayah kan. Tapi ini merupakan biografi lah. Jadi memang kalau baca ni memang kita boleh kenal lah ketukuhan Tun Hanif Omar ni lah. Jadi soalan seterusnya, saya nak tunjuk kepada Kapten. Yang ni mungkin tak ada kaitan dengan penghasilan buku ni, tapi mungkin ada dikongsikan dalam buku ni lah. Ramai yang mengenali Tun Hanif Omar sebagai Ketua Polis Negara yang berkaliber, berwibawa dan sebagainya lah. Tapi bagaimanakah beliau sebenarnya sebagai seorang ayah di rumah? Adik-beradik Kapten berapa orang? Kami asalnya 5 orang. 5 orang? 2 orang dah meninggal, so tinggal 3 je lah. 3 orang lah. Meninggal masih lahir ke apa? Tak, meninggal, seorang tu meninggal masa kakak saya tu, dia meninggal masa usia dia 3 tahun. Dan adik saya meninggal usia 40 tahun. Seorang muda, seorang dah berusia lah. Okey. So boleh? Okey, sebagai seorang ayah, dia ada 2 peringkat dia sebagai ayah ni. Yang pertama ialah sebelum dia jadi Ketua Polis Negara, 3 peringkat. Lepas tu semasa dia jadi Ketua Polis Negara, dan selepas. Okey, sebelum dia memang rapat dengan anak-anak, sebab saya masih ingat masa kecil pun dia selalu bawa saya pergi ke taman, sekarang ni Taman Tasik Perdana lah di Kuala Lumpur ya. Masa arwah kakak saya sakit pun, dia memang walaupun dia meletakkan tugas tu sebagai perkara utama, tetapi dia juga kadang-kadang ambil cuti untuk nak meluangkan masa dengan arwah kakak saya tu. So dia memang sebagai seorang ayah, dia memang seorang yang menyayangi anak-anak dia, tetapi dalam pada itu dia juga merupakan seorang yang tegas. Bermaknanya dari segi disiplin memang dia tak ada kompromi lah ya. So janganlah ingat nak ponteng sekolah dan sebagainya, memang kena balun. dan sebelum dia jadi Ketua Polis Negara, ini yang saya katakan, dia banyak bercerita dengan saya tu. Bila dia balik kerja, katalah dia sampai di rumah lebih kurang dalam pukul 8 malam,
Dan bila dia turun kereta tu, dia akan tarik satu kursi, dan masa tu saya berusia lebih kurang dalam 6 hingga 8 tahun. Dia akan duduk ke kubur adik saya untuk membaca Yasin. Dan bila balik, saya akan pandu dia. Jadi bila balik, dia akan bertanya kepada saya, benda macam apa ni, berbaloi ke dia jadi ketua polis negara, sampai dia tak ingat dia pernah tidur tak dengan adik saya daripada kecil. Sebab dia terlalu meletakkan tanggungjawab dia terhadap berapa juta orang rakyat Malaysia tu. Dia kata itu daripada dia yang lebih utama, sebab dia dibayar gaji untuk membuat kerja tersebut. So dia ada dilema dia antara seorang ayah dan seorang ketua polis negara. So banyak benda tu yang saya letak juga dalam buku ni lah, untuk nak menceritakan perwatakan arwah. Apa yang kita kongsikan tu, tugas sebagai seorang ketua negara ni bukan mudah lah. Lebih-lebih lagi ketika itu negara Malaysia belum stabil lagi sepenuhnya. Sebab saya ada baca laporan migrant, kesan daripada 13 Tuhan Mei. 13 Mei tu. Ya. Saya ada baca laporan tu, adalah berkaitan dengan dia orang ada buat kajian tentang pelantikan polis, bangsa apa yang jadi polis berapa ramai, siapa yang ada dalam, terperinci dalam tu. Jadi saya boleh faham lah daripada rusuhan kaum 13 Mei, sebelum tu pemberontakan komunis, kan. Jadi bukan tugas mudah lah. Maksud dia banyak halangan-halangan, benda-benda yang perlu diselesaikan pada peringkat itu. Jadi fahamlah pengorbanan yang besar sebenarnya yang perlu dibuat apabila memikul tanggungjawab sebagai seorang ketua polis negara ni lah. Jadi kadang-kadang kita tak boleh pilih dua-dua benda, kan. Terpaksa mengorbankan satu pihak untuk memastikan satu pihak tu mendapat keselamatan, keamanan dan sebagainya lah. Jadi itu satu pengorbanan yang besar lah, yang saya kira tak semua orang mampu sebenarnya untuk melaksanakan tu. Jadi agak sedih jugalah saya dengar bila Kapten kongsikan tu menziarahi kubur dan bertanya soalan begitu, kan. Tapi kita sebagai manusia biasa memang akan terlintas pemikiran seperti itu normal, biasalah tu. Okey, soalan seterusnya kepada Encik Zaidi. Buku ni walaupun setebal 300 halaman, saya kira saya percaya dengan pengalaman selama 20 tahun sebagai ketua polis negara, saya rasa sebenarnya lebih banyak lagi bahan-bahan yang ingin dimasukkan dalam buku ni sebenarnya. Dia kalau nak masuk semua ni, dia tak akan tebal 300 Betul. halaman. Saya percaya boleh ada siri 1, siri 2, siri 3 sebenarnya. Tapi ada perkara-perkara yang sensitif, saya kira. Sebab polis kan menjaga keselamatan dalam negara. Jadi ada tak benda-benda yang kita tak boleh kongsi lah dekat sini, tapi mungkin secara Jangan tanya. mungkin secara kasar lah. Tapi soalan saya sebenarnya nak tanya, apakah satu cabaran terbesar semasa menyiapkan buku ini? Yang tadi soalan kemudian saya akan tanya. Saja itu mukadimah. Saya akan tanya selepas ni. Faham. Tapi saya nak tahu apakah satu cabaran terbesar semasa menyiapkan buku ini? Banyak cabaran. Kalau kita hasilkan buku ni memang macam-macam cabaran ada. Tapi apa satu cabaran yang tuan masih ingat sampai sekarang? Kata, yang ini memang masih buat buku ni, yang ni memang tak boleh nak lupa. Nak tidur pun tak boleh, bangun tidur pun teringat balik. Apa dia? Boleh tak share dikongsikan, sila. Okay, kalau nak kata cabaran ni, memang saya dengan Cap memang banyak cabaran, sebab ada setengah maklumat yang macam saya lah dengan Cap rasa ini kalau letak ni ini kalau bubuh ni dalam buku, ni lah bolehlah berlaku apa kontroversi lah. Kami bukannya nak ligan kontroversi sangat, tapi bila when you have maklumat benda-benda macam ni, and then bila nak rangka buku tu, macam mana pengalaman orang kata user journey, reader journey tu, itu yang nak cari. Yang part mana yang kita kena awak masuk, part mana yang tak boleh awak masuk, itu yang seperti ada menarik benang nak tarik benang daripada tepung. Kadang, tapi at the same time kami pun kena fikir juga, kalau tak letak, ada setengah maklumat kalau tak letak, and then dia tak macam do justice kepada sosok tubuh kan, dan juga pembaca kan. So ada setengah, and then
And then ada juga benda yang kami merasakan menarik, fakta yang menarik, tapi bila nak letak tu dia jadi macam dia tak tally dengan apa kerangka flow buku tu. Contohnya macam pengalaman Tun Hanif sewaktu jadi chairman kepada Genting. Is it? Pengurusi Genting. Itu antara macam okey, dia menarik sebab time tu ramai orang kata the negative connotation was that ketua polis dah bersara lepas tu jadi chairman kepada syarikat judi. Tapi sebenarnya apa yang based on maklumat apa yang kami dapat, dia tak macam tu. Income yang Tun Hanif dapat daripada Genting memang time tu memang Genting dah asing siap-siap dah. Income yang gaji yang Tun dapat memang daripada line yang Genting punya kerja bisnes yang tidak membabitkan perjudian apa langsung. Itu tapi kita orang fikir macam tapi buku ni nak cerita kepimpinan Tun, sosok pemikiran dia sebagai seorang IGP, ketokohan dia sebagai seorang ketua polis negara and everything. So macam nak masukkan chapter pasal Genting tu macam tak berapa kuat untuk masukkan ni. So yang tu yang antara benda yang kita orang macam this would have been a chapter ni seronok tapi sebab dia tak jive dengan buku tu. Sebab kita orang nak pastikan cerita ni ketokohan kepimpinan dia sebagai IGP. Kalau kita orang masukkan yang tu dia orang kata apa, dia dah merebak ke dia punya time dekat Genting. So macam tak orang kata apa, macam it's good tapi dia tak menepati kriteria dalam untuk buku ni lah, konsep buku ni. So itulah antara concession yang we have to take lah. Yalah sebab perjalanan dia panjang. Betul. Bukan mudah, 20 tahun macam saya cakap tadi di awal tadi lah. Banyak sangat benda-benda. Dan macam saya doktor ada ceritakan fasa 3 fasa lah sepanjang arwah Tuan Hanif Omar berkhidmat sebagai polis, daripada fasa sebelum dia sebagai ketua polis, fasa semasa dan selepas. Dan Cik Zahid pun ada cerita tentang cabaran untuk menyiapkan buku ni, cabaran yang besar. Jadi nak tanya pada Kapten, pernah tak arwah Tun Hanif kongsikan detik paling sukar sepanjang kerjaya beliau? Sebab dia selalu bercerita kan, setiap hari dia cerita pada Kapten. Tapi ada tak satu yang perkongsian tu macam Kapten nampak atau rasa ayah selalu macam tekankan atau berulang-ulang cakap sepanjang dia berkhidmat tu, ada tak? Ada sebenarnya dua peristiwa yang pada saya yang memang mencabar beliau sebagai seorang individu lah. Ya, yang pertama sekali ialah semasa diarahkan oleh Allahyarham Tun Razak untuk turut bersama pergi ke Bangkok untuk menandatangani perjanjian penamatan konfrontasi ketika itu. Dan arwah kakak saya ketika itu sedang tenat, ya. Dan arwah beritahu pada Tun Razak, ya, dia kata doktor beritahu dah tak lama dah, ada lebih kurang dalam seminggu, ya. Doktor kata jangan lebih daripada seminggu pergi. Tun Razak kata tak apa, dia kata 1 malam 2 malam je, kata kan. Dan malam sebelum dia berangkat ke Bangkok tu memang dia tidur dengan arwah kakak saya atas lantai di tingkat bawah rumah. Dan bila tiba masa untuk nak pergi tu, dia dukung kakak saya sampai dekat sebelah kereta dan kemudian serahkan kakak saya kepada mak saya. Dan dia kata itulah yang kali terakhir dia pegang kakak saya masa kakak saya masih hidup, dia kata. So bila dia pergi ke Bangkok tu dah habis menandatangani perjanjian tersebut, kemudian datang berita daripada Bukit Aman untuk menyatakan yang kakak saya dah tak ada lah. So itu salah satu perkara yang sukar yang ditempuhi lah ketika itu. Yang keduanya ialah saya rasalah, ya, yang saya nampak daripada apa yang dia beritahu saya dan apa yang saya tulis ialah sebenarnya dia banyak kali nak berhenti daripada jadi ketua polis negara.
Banyak kali. Saya mula-mula sebelum dia meninggal tu, saya ingatkan dalam 4 kali je yang dia selalu sebut tu 4 kali. Dan sekali tu masa Tun Hussein On jadi Perdana Menteri, dan 3 kali masa Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Tapi rupanya bila saya kira balik surat-surat dia yang dihantar tu 19 semua sekali. Oh, maksudnya memang dah ambil tindakan. Bukan cakap di mulut, bukan cakap dia terlintas. cakap je, bukan hasrat. Dia memang dah hantar Dah surat. ambil tindakan dah. Dah ambil tindakan, Dan dia hantar dimajukan surat. pada Perdana Betul. Menteri dah. Dan sebab sepanjang dia bekerja daripada tahun 59 dia masuk polis sampailah ke tahun tahun 1994 tu, dia hanya dapat ambil cuti sekali saja, iaitu pada tahun 1980. Masa tu dia dengan arwah Tan Sri Zaman Khan, dia bawa kami anak-anak masing-masing ni untuk pergi melancong. Itulah kali pertama kami dapat bercuti dan kali terakhir bercuti dengan dia. So dia minta cuti lagi sekali sebab masa tu dia nak berhenti. Dia jumpa dengan Tun Dr. Mahathir, dia minta nak berhenti. Tun Dr. Mahathir suruh fikir balik. Kan dia dah menghadap Tun Mahathir, bawa surat dah. Jadi dia kata okey, saya nak minta cuti 4 tahun. Saya nak belajar, dia kata. Dia nak belajar sebab dia kata masa dia masuk Universiti Melaya di Singapura, batch dia ni dijanjikan oleh kerajaan untuk pergi untuk melanjutkan pelajaran di sama ada Oxford ataupun Cambridge di UK lah. Jadi dia orang tapi kena masuk UM di Singapura dulu. So bila dia masuk UM, tunggu sampai dah graduate pun tak pergi ke mana kan. Dan dia antara batch dia tu, dia seorang saja dipaksa masuk ke polis. Sebab Ketua Polis Negara yang pertama, Tan Sri Sir Claude Fanner, dah nampak dah perwatakan dia kan. Yang ada satu lagi yang saya yang ni memang ralat lah di pihak saya sendiri, sebab saya lupa untuk nak memasukkan satu lagi fakta. Semasa dia seorang student di UM, dia ni berpidato dan dia pernah melawan perdebatan dengan Tun Sambatan. Oh, Tun Sambatan. Dan orang memang kenal dia sebagai seorang yang keras kepala, yang memang berpendirian teguh. So yang itu saya lupa nak letakkanlah dalam bab tu. Tetapi yang paling penting ialah bila dia minta untuk sambung cuti, untuk bercuti selama 4 tahun untuk belajar tu, Tun Mahathir kata, tak adakah kursus yang boleh 2 tahun ni? Jadi dia terpaksa cari. Dia masuk, kebetulan ada seorang pegawai kanan polis yang bercuti dan belajar di Buckingham University, dan secara kebetulan universiti tersebut menawarkan kursus undang-undang dalam masa 2 tahun. So dia dapat cuti tu 2 tahun dan dia pergi. Dan pada masa yang sama, dia tulis surat kepada Tun Dr. Mahathir. Dia kata belum tentu lagi dia balik. Maknanya belum tentu lagi dia balik untuk meneruskan kerjaya dia sebagai Ketua Polis Negara. Dan masa dia tengah buat final exam, datang 2 orang pegawai daripada Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London, kata ada arahan untuk dia balik. Masa tu baru berlaku peristiwa Mamali. Dan dia mengamuk dekat pegawai 2 orang ni. Dia kata, awak tak tahu ke saya di tengah final exam? Dia kata, saya belum konvo lagi. Dia kata kan, saya tengah bercuti, kenapa saya kena panggil balik? Dia kata kan. So dia telefon balik ke Tun Dr. Mahathir. Dia kata, let me finish my exam first. Dia kata kan. So bila habis dia punya exam, dia orang dah siapkan tiket. Dia habis exam, dia pack barang dia sikit, dia terus balik. Tinggal mak saya seorang-seorang di Inggeris, di UK untuk nak mengemas barang semualah. So itu dia antara cabaran yang dia terima semasa hidup dia lah dalam polis. Tapi yang Kapten kongsikan tu, yang pertama tu memang sedih tu. Yang bukan jelas sebab kita, doktor kata seminggu, tapi baru pergi berapa malam dapat berita kematian tu. Memang orang kata ralat istilah kan. Memang satu pengorbanan lah tu. Besar tu sebenarnya pengorbanan tu nak buat, tapi adalah demi tanggungjawab pada negara kan.
terpaksa juga dihadapi lah benda tu. Dan macam saya cakap tadi lah, bukan semua orang sanggup untuk menghadapi, untuk memikul tanggungjawab ni, dan juga untuk menghadap cabaran seperti inilah. Besar sebenarnya pengorbanan tu, betul tak? Besar sebenarnya, bukan semua orang boleh sanggup. Dan yang bila Kapten kongsikan kata arwah Tun Hanif berulang-ulang kali menyatakan hasrat untuk berhenti kerja tu, sebenarnya dalam kalangan pekerja-pekerja di Malaysia ni ramai agak macam tu. Di pejabat saya pun ada juga, dalam ahli keluarga saya pun ada juga. Tapi bila bila Kapten cakap tu, memang tak menghairankan, sebab tanggungjawab tu besar. Ketua Polis Negara tu tanggungjawab tu besar. Jadi memang bila kata dah pegang lama, kata rasa nak cool down sikit, kita nak letak jawatan, nak berhenti, nak pencet awal tu, memang awak panggil make sense lah orang kata. Tapi mungkin Perdana Menteri ketiga itu, ada tiga kan, Perdana Menteri melihat keperluan ataupun ketokohan yang ada pada arwah Tun Hanif Omar tu perlu untuk negara pada masa tu, jadi terpaksa ditolak lah. Walaupun memanglah kita rasa tak seronok lah. 19 kali dia hantar surat tender resignation tu, banyak tu. Okay, terima kasih banyak Kapten atas perkongsian tadi tu. Okay, seterusnya nak tanya Cik Zedi kita lah. Ya. Sebab tadi kan Cik Zedi kata sebagai seorang wartawan banyak buat temu bual dengan arwah Tun Hanif dan ada buat dokumentasi dan sebagainya lah. Jadi banyak kiranya macam kajian lah. Wartawan ni memang, ataupun jurnalis ni banyak buat research, kajian yang lebih mendalam lah tentang satu pihak sebelum menulis kan. Betul. Supaya kita berasa tanggungjawab terhadap artikel yang kita tulis tu kan. Jadi sebagai seorang wartawan yang berkaliber, apakah perkara yang saudara macam agak terkejut selepas membuat kajian secara mendalam? Macam Tun Hanif tadi dah kongsikan sebagai seorang anak kan, tengok apa persepsi ini sebagai seorang wartawan. Setelah membuat kajian, temu bual dengan Tun Hanif Omar dan sebagainya, apakah dapatan yang tuan rasa kan macam interesting, something yang rasa macam menarik? Okey, macam kalau nak bercakap sebagai orang kata sebagai wartawan, apa yang saya rasa interesting is the fact that macam dekat Malaysia kebanyakan wartawan yang saya tak tahu dulu, tak tahu sekarang, tapi kebanyakan wartawan yang orang kata yang dulu-dulu dan juga sama-sama batch saya, kami memang tahu, memang belajar tentang ops lalang. So kalau bila cakap pasal orang lalang ni, memang tak, orang kata memang orang memang selalu kaitkan dengan Tun Dr. Mahathir, sebab dia berlaku zaman pemerintahan dia apa semualah. And then Ops Lalang ni memang kalau nak kata macam kebanyakan wartawan, media-media apa semua memang akan gambarkannya sebagai satu orang kata titik hitam dalam industri kewartawanan dalam Malaysia. Tapi bila when I go deeper and then when I interview Tun Hanif and everything, sebenarnya yang Ops Lalang ni yang sebenarnya it was Tun Hanif sebenarnya yang initiate everything, yang come up with the list untuk tangkap few hundred people nak bubuh dalam ISA. It was him, and it was not actually Tun Dr. Mahathir. And then in fact at one point of time Tun Dr. Mahathir in fact tak nak bagi pun for the police untuk buat ni. Tapi Tun Hanif kata at that point of time situasi tu it was very volatile. It was very volatile, and sebagai seorang IGP dan juga sebagai seorang pegawai polis yang tengok macam mana 13 Mei tu, macam mana rusuhan kaum, the damages yang 13 Mei buat. So as orang kata yang menjaga keamanan negara, dalam negara, dia just couldn't allow a second one to happen. So sebab itulah Ops Lalang dibuat and everything. So bila dia cerita kat saya dalam ini, after I interview him, and then biasalah kita orang adakan sembang-sembang sikit semua kan. So I ask him about Ops Lalang, and then dia cerita kata macam mana Tun Mahathir was so against it, tapi dia kata kat Tun at that point of time he had to do it. And then pula dia boleh sebagai seorang IGP, dia cakap dekat Tun Mahathir, dia kata, Tun, this is I am informing you that I will be doing this. This is my right,
And this is where kira macam dari segi undang-undang, ini adalah tugas saya sebagai IGP. So saya akan buat benda ni. Tapi lepas tu tugas Tun as Perdana Menteri akan berlangsung selepas itu, di mana kalau Tun akan panggil saya untuk menjawab, then I will menjawab. But right now saya tak boleh nak biar benda ni merebak. So sebab itulah Obzalang tu dibuat and everything lah. Cuma actually benda ni ada beberapa orang kata apa instance yang Tun Hanif dah cakap dah, kata it was his idea all along. Tapi saya rasakan bahawa orang kata sinonimnya Tun Dr. Mahathir dengan Obzalang dalam kalangan media ni macam at that point of time macam the damage tu has been done, dan susah lah untuk orang susah nak Yelah, ada kadang-kadang benda yang melibatkan politik ni memang macam tu lah. Orang akan gunakan apa-apa sahaja dalam politik ni, akan guna apa-apa saja untuk membuat apa-apa sajalah kepada satu pihak atau pada individu. Itu normal. Walaupun kadang-kadang benda tu orang lain. Tapi sebab nak kenakan pada satu pihak ni, dia akan guna dan bagi kesempatan. Itu normal. So itu yang saya rasakan bila saya as I go deeper, as I read more, and as I refer balik my conversation dengan dia, my notes and everything, then I would like, okay, this is very interesting as a media lah. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Encik tadi lagi? Ada lagi? Okay, ini berkaitan dengan buku ni. Sebab kita nak promosikan buku ni sekali. Betul. Buku ni kalau siapa berminat boleh dapat di Reruai B61 dengan diskaun istimewa, dan boleh dapat tanda tangan penulis lah. Kebetulan kami bawakan dua penulis buku ni, Kapten Bersara Abdul Rahman Omar dan juga Encik Zadi Azmi. Okey. Buku ni ada berapa bab? Kan ada berapa bab kan? Ada berapa bab? Betul. Ada berapa bab ada? Saya ingat. Ada 17 bab. Masuk epilog lah. Betul. Ada 17 bab. Banyak tu. Jadi dalam 17 bab ni, bab mana yang Encik Zaidi sarankan, bukan sarankan lah, maksud dia kalau orang nak beli, kan biasa beli buku belik-belik dulu kan, ataupun kalau kita buat promosi dia akan kongsikan satu bab dulu. Jadi bab mana yang Encik Zaidi rasa bakal pembeli patut baca dulu, tengok bab ni? Dia tak mesti bab pertama lah, kadang-kadang dia kadang-kadang bab dalam-dalam tu yang boleh menarik orang untuk membeli buku tu. Okey, macam apa yang Kapten Rahmat cerita tak Sat, buku ni dia bagi kami unik sikit pasal dia ada walaupun dia ada dua penulis, tapi saya dengan Kap decided, okey, Cap ada cara menulis dia sendiri, saya ada cara menulis saya sendiri. Macam cara saya menulis, saya sebabkan background saya sebagai wartawan, so cara saya menulis ni dia lebih kepada menulis rencana. Rencana kewatawanan, artikel, laporan khas. So bila segaya saya macam Cap cakap, dia perlukan seorang yang orang muda untuk tap into that particular demographic lah. So di situ that is where I come from. So kalau saya nak bercakap kalau bab, so untuk orang yang muda, generasi muda yang tak gemar sangat baca panjang apa semua ni, kalau saya akan recommend bab chapter 12. Pasal chapter 12 ni antara chapter yang saya suka menulis, sebab chapter 12 ni dia ada action scene sikit yang saya macam orang kata apa, macam bukanlah fiction tapi it's real, cuma saya dramatize sikit sebab saya merasakan bahawa ada certain scene dalam tu yang saya rasa kena garap macam tu untuk tarik perhatian orang. So chapter 12 ni dia pasal yes, betul. So chapter 12 ni dia action tu adalah satu action scene yang saya tulis olah semula buat sebab saya nak tunjuk ketokohan Tun Hanif yang memang berdasarkan kisah benar, yang mana dia ni sebagai seorang IGP, walaupun dia IGP pangkat dia tinggi, dia lari masuk ke dalam satu orang kata apa macam rusuhan bersenjata lah dekat Kuala Lumpur. So I believe that orang-orang rakyat-rakyat muda yang saya terpaksa membuka balik dokumen-dokumen dekat arkib, dan alhamdulillah sebab USM merupakan universiti, orang kata research university, universiti penyelidikan, maka banyak akses yang saya dapat kepada terutamanya file-file daripada kerajaan British
ataupun daripada State Department Amerika Syarikat. So saya banyak buat perbandingan antara apa yang arwah ayah saya cerita dan apa yang ditulis juga oleh kerajaan-kerajaan asing. So tiga bab saya ni ialah bab 4 dan 5, iaitu 4 berkenaan dengan 13 Mei. Ya, bagaimana 13 Mei berlaku. Bab 4. Sebab di sini pentingnya pada saya ialah kalau kita tidak menjaga antara satu sama lain, kita sebagai rakyat Malaysia, ya, kita tak mengira kita punya kaum, kita punya agama, warna kulit, ya. Bila benda macam ni berlaku, habis satu negara akan suffer lah. Bab 5 ialah berkenaan dengan Mageran. Ya, bagaimana Tun Razak dan Tun Dr. Ismail khususnya, ya, mengarahkan polis untuk membantu pentadbiran Mageran untuk membangunkan semula negara. Ya, bagaimana nak mencapaikan balik perpaduan yang telah hancur akibat 13 Mei. Dan bab yang saya suka ialah bab 7. Bab 7 ini menceritakan berkenaan dengan integriti. Ya. Sebab ramai yang tak tahu, ayah saya dia memang lantang bersuara semasa dalam polis. Terutama sekali masa dia pangkat ASP, DSP, dan dia lantang bersuara berkenaan dengan gejala rasuah. Dan disebabkan itu dia ditendang merata. So semua ada dalam tu. Dia ditendang merata lah. Ada dia dalam buku tu, saya ceritakan. Dan pada dia tak kisah kalau orang nak tendang dia ke mana saja pun. Pada dia, kalau dia tidak ada kawan sekalipun, pada dia tidak mengapa. Ya, sebab bila kita berdiri sebagai hanya seorang individu dan masih berpegang kepada sesuatu prinsip, itulah integriti. Betul. Dan itu yang sepatutnya rakyat Malaysia belajar dan pegang sekarang ni. So itulah 3 bab saya Menarik yang tu. saya suka. Sebab ada setengah orang dia tak boleh hadap benda tu. Yang bab yang ketiga, yang bab nombor 7, bab ke-7 tu. Dia berprinsip, orang kata. Betul. Berprinsip yang teguh lah. Maksudnya kalau orang lain tak nak buat, tapi dia buat, dia kena buat. Yang itu bagi saya patut diamalkan oleh seluruh masyarakat Malaysia lah. Lebih-lebih lagi yang bekerja dengan sektor awam ni. Betul. Sebab amanah yang besar dipikul, amanah yang diberikan masyarakat kepada penjawat awam ni, untuk penjawat awam ni bukan badan uniform sajalah, semua penjawat awam. Penjawat awam yang berkhidmat sebab dibayar gaji, melalui cukai rakyat dan sebagainya. Jadi kena ada rasa tanggungjawab dan amanah lah. Saya setuju dengan tu. Nanti saya baca bab-bab yang bab 7, bab 3 dan 4 tu lah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita akhiri soalan terakhir dengan Kapten, kita bagi soalan yang tadilah kepada Encik Zaidi yang telah saya mukadimah bunga-bungakan di awal tadi, kan? Iaitu saya percaya ada certain topik ataupun bab yang agak sensitif untuk dimasukkan dalam buku ni yang terpaksa disingkirkan. Saya ada dengar sebenarnya, tapi mungkin Encik Zaidi janganlah kongsikan terlalu spesifik. Janganlah kongsi, Bukan janganlah kongsikan terlalu spesifik. Maksudnya secara ni lah, orang panggil sentuh topik-topik dia secara luaran saja, yang rasa macam tak boleh sebab takut isu sensitif dan kontroversi dan sebagainya lah. Faham? Jadi faham tak saya? Dia macam mana macam nak kongsi tapi tak boleh kongsi. Ada. Bukan, jangan kongsi secara detail lah. Detail lah. Cerita apa, Cap? Bahaya kan? You yang banyak apa dapat. Aduh. Apa? Kisah menarik yang akhirnya tidak dimuatkan dalam buku. Kisah menarik yang akhirnya tidak dimuatkan. Sebab kita tak masuk dalam buku dia. Kisah ni menarik. Ya betul, ada satu. Betul, masuk. Ada satu kisah menarik. Tapi kita ambil saranan, Ya, pihak betul. tuan ambil saranan, pihak Kapten ambil saranan, tak perlu masuk lah kot. Macam tadilah, macam Genting punya kes kan, sebab tak ikut flow buku tu. Betul, Buku ni nak mengetengahkan ketokohan, walaupun dia boleh menjawab fitnah-fitnah orang lah kan, Betul. terhadap Tuan Hanim Omar ni. Tapi fikir tak apalah, sebab kita buat buku ni bukan nak menjawab fitnah orang, tapi nak mengetengahkan betul, ketokohan nak ketokohan. tokoh Tuan Hanim Omar ni
ni, jadi kita tak masukkan. Contohnya macam tu lah. Contohnya. Tak payah banyak. Satu dua pun cukup lah. Satu dua. Satu Tak ada. dua. Selain tu lah, satu pun cukup lah. Rasa macam dia ada ni tapi menarik ni, tapi tak boleh, akhirnya tak dimasukkan. Apa lah. Macam susah. Bahaya. Terus terang saya cakap bahaya kalau saya cakap tu. Dia tak boleh cakap kat sini. Kena mengopi kot. Ada betul. Dia kena mengopi sebab yelah kita tak maulah kan apa-apa yang jadi yang akan menjejaskan. Itu di sebalik tabir lah. Ya, di sebalik tabir. Kita tak Tapi boleh. memang ada certain faktor yang sangat menarik yang mana dia melibatkan apa kira macam orang kata apa. Sensitif kan. Ya betul, dia sangat sensitif dan dia membabitkan time tu orang kata detik-detik bersejarah yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia ni. Dia macam berpuncanya daripada situ. Macam yang saya cakap tadi lah, kadang-kadang benda tu betul, fakta tu tepat, memang benar, sahih. Tapi kadang masyarakat kita ni dia bukanlah semua, tapi ada serta masyarakat kita ni dia macam dia tak berapa nak bijak. Betul. Bukanlah saya kata tak ni, itu bahasa saya cuba lembutkan lah. Maksud dia kadang-kadang benda tu kita harus terima. Benda dah jadi. Betul. Kita tak boleh tolak, kita tak boleh nafi. Benda dah memang sahih. Tapi setengah orang dia tak boleh nak terima kesahihan dulu. Jadi kita ambil langkah yang langkah yang selamat lah. Betul tu. Tidak Macam untuk masukkan dalam saya, sebab saya kami pun sebab saya pun sebagai wartawan, so saya orang kata apa macam saya wartawan, saya banyak cover pilihan raya apa semua ni. So saya boleh faham denyut nadi masyarakat sikit Melayu, especially orang Melayu sikit-sikit, bagaimana orang kata apa politik mana yang dah menebal dengan sanubari masing-masing. So saya tahu kalau kami dedahkan benda ni, kalau kami tulis benda ni dalam buku, memang rakyat Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia ni kurang bersedia lagi untuk mendengar fakta-fakta tu. So kami decided okay tak boleh. Dia semua memang tak boleh lepas. Faham, saya faham yang tu. saya rasa saya faham, saya tahu apa ni Zaidi cuba nak beritahu lah. Sebab kami ada berbincang ya, walaupun saya bila Zaidi tulis tu saya tak pernah ambil tahu apa yang dia tulis. Okey, cuma bila dia ada macam masalah macam ni, dia akan bertanya balik pada saya. Dan walaupun sesetengah kisah tu menarik ya, dan agak contemporary lah. Betul. Kan? Jadi jadi pada saya kata buku ni kita bukan untuk nak memburukkan sesiapa. Kata kan. So saya kena jadi agak objektif dan saya memikirkan keadaan, sebab buku ni tidak sepatutnya mempengaruhi keadaan politik semasa. Betul, setuju. Itu yang paling penting. Ya, jadi kita biarlah keadaan politik semasa ni menjadi satu orang kata wacana sejarah untuk masa hadapan. So kita cerita apa yang berkenaan dengan kepimpinan dan tauladan arwah aja pada masa ni. So itu jadi kami tak tulis yang tu. Mungkin 20 tahun kemudian tak tahulah kan. Kalau Zaidi nak tulis tanpa saya boleh kan. Mungkin saya dah tak ada dah. Saya pun dah umur 60 tahun dah sekarang kan. So terpulang pada dia lah. Tapi memang kisah-kisah tu memang menarik, cuma tak kena untuk masa ni. Okey, faham. Terima kasih banyak atas penjelasan Kapten dan juga Encik Zaidi lah. Jadi kalau apa-apa pun kesan kami bagi penerbit akan dapat tempiah juga kan. Kalau ada apa isu yang berlaku kan. Dia tak maulah tabuk pasiak Betul. kan dalam periuk nasi kan. Okey, soalan terakhir sebagai soalan penutup lah. Saya minta Kapten Abdul Rahmat untuk kongsikan kepada penonton yang sedang menonton di podcast kita ni, kenapa mereka harus dapatkan buku ni, secaranya ringkas. Kenapa mereka perlu ada buku ni, miliki buku ni dan perlu dibaca oleh penonton-penonton di luar sana? Sila. Pada saya buku ni dia ditulis dalam dua suara yang berbeza. Satu suara seorang pengkaji sejarah dan seorang Buatnya oleh forward buku ni ditulis oleh forwardnya ditulis oleh Paduka Seri Sultan Perak sendiri. Saya terpaksa bawa manuskrip menghadap tuanku, dan tuanku, saya dah bawa draft dah forward tu, dan tuanku kata saya nak baca dulu manuskrip ni baru saya tulis. Dan dia mengambil 4 bulan untuk nak menulis. Okey.
Terima kasih. Jadi itu saja sesi podcast kita pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak diucapkan pada Kapten Besar Abdul Rahman Omar atas kesudian untuk hadir bersama kami dan juga Cik Zaidi Azmi. Ya, terima kasih, Cik Zaidi terima ni kasih. kalau kita dengar dia punya slang Kedah tu kuat juga. Masih dengar dia tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Kata lidah keras dah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Kapten dan juga Cik Zaidi kerana sudi untuk hadir dalam podcast at Pavilion PPAPP sempena dengan Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang 2026. Jadi terima kasih kepada anda yang menyaksikan dan jangan lupa untuk dapatkan buku istimewa ini, We Understood the Life and Legacy of Tuan